Hai semua, Assalamualaikum, apa khabar? Saya Engineer Suzy dari A Legacy Empire Properties. Hari ini saya nak share satu soalan daripada Puan Siti dari Kuala Lumpur. Soalan beliau, Puan Suzy, saya mempunyai satu impian ingin memiliki sebuah rumah teres 2 tingkat yang terletak di Selangor, harga dalam lingkungan RM500,000. Rumah ini ingin saya duduki bersama suami dan 3 orang anak-anak saya. Saya tidak lagi bekerja dan setelah pun bersara. Mohon advice. Baik, insya-Allah Puan Siti, saya cuba bantu. Okey, kita telah dapat tahu bahawa Puan Siti ini tidak lagi bekerja. So dia ingin duduki rumah ini bersama suami dan 3 orang anaknya. Okey, dari situ apa yang input kita dapat adalah berapa orang ahli keluarga, maksud 1 bilik untuk beliau dan suami dan 3 bilik lagi untuk anak-anak beliau. So, keseluruhannya beliau memerlukan 4 buah bilik. So, jadi Puan Siti kena beli sebuah rumah sebaiknya minimum 4 buah bilik. Dan sebaiknya juga setiap bilik itu dilengkapi dengan toilet masing-masing, not sharing toilet, supaya ianya lebih privacy, kan? Mungkin sekarang ni anak-anak masih lagi single, so apabila dah berkahwin, of course dia nak ada sebuah bilik yang lebih privacy. So sebaiknya Puan berbincang dulu bersama ahli keluarga, sebab bila berbincang tu kita akan dapat banyak input, kan? So nanti kita insya-Allah dapat solution yang lebih baik setelah perbincangan dibuat. Dan dari segi tempat pula, Puan Siti ni nak cari dekat Selangor. Selangor tu luas. So, jadi Puan berbincang juga dengan ahli keluarga sebab mungkin Puan tidak lagi bekerja. So, tidak perlulah cari rumah yang berdekatan dengan tempat kerja. Tapi mungkin suami Puan Siti ataupun anak-anak, mereka mungkin ada yang bekerja, ada yang bersekolah, ada yang belajar. So, jadi cuba dapatkan tempat yang berhampiran dengan tempat-tempat kerja ataupun tempat-tempat belajar mereka, kan? So sebab itulah perbincangan ni penting jika kita nak duduk rumah itu bersama-sama. Okay, yang keduanya adalah facing rumah. Katakan dah settle tempat dekat mana, lokasi dekat mana, dah settle. Okay, lagi satu perkara penting yang kalau saya sendiri nak membeli sebuah rumah, memang facing tu saya sangat pentingkan. Walaupun harga dia murah, harganya within budget, tapi bila facing tu tak cantik ataupun tak menarik, tidak menenangkan, saya tak akan beli juga. So, pada saya facing tu lah antara faktor yang penting untuk saya membeli. Contoh bila saya beli di persekitaran contoh Port Dickson. So, saya suka pemandangan yang cantik, pemandangan yang menenangkan, iaitu facing laut. So, saya akan memilihlah facing yang sebegitu. Tapi mungkin Puan Siti ni dia memiliki ataupun dia ada ciri-ciri lain dan dia kena kenal pastilah. So, facing tu masukkan juga dalam faktor-faktor pemilihan rumah. Jadi, saya rasa dari situ Puan Siti dah boleh buat perbincangan bersama keluarga dan boleh start cari rumah-rumah. Dan lagi satu, Puan Siti kena kenal pastilah rumah yang nak dicari itu adakah rumah baru, iaitu under construction ataupun rumah sub-sale. Sebab kalau rumah sub-sale tu, rumah tu memang dah sedia ada. Tapi kalau rumah ada construction, Puan kena menunggu jugalah sampai rumah tu siap, kan? Sebab rumah tu masih lagi dalam pembinaan. Okay, saya harap pencerahan saya ini sedikit sebanyak boleh membantu Puan dalam memilih rumah yang ingin Puan miliki tersebut. Dan sekiranya anda mempunyai apa-apa permasalahan ataupun memerlukan khidmat nasihat kami, bolehlah hubungan kami di talian yang tertera di bio kami. Assalamualaikum.